Kaki? Kaki lah bersih lah. Ini bersih. Dulu ni habis ni. Oh, ini semua hitam ready ni. Sekarang dia sudah tak ada Oh, dah ganti bersih. Dia sudah bersih biar. Dulu saya keluar pakai stokin. Pakai stokin. Keluar pakai stokin. Bukan pasal ni malu kat orang tengok. Kan naik motor, dia terangkat kan. Orang nampak semua ni. Bukan dia jadi luka. Kita garu dia kan. Dia jadi macam hitam lah. Jadi tak cantik lah. Malu orang tengok. Pakai stokin. Masa tu macam gula berapa ya? Gula tu 15, 16. 15, 16 Tapi sekarang gula 5.5 Baru cek Bang, ada makan ubat tak? Tak makan. Ubat kencing manis tak makan? Tak makan. Okey, masa solat tu abang memang susah lipat kaki kan? Memang susah lah. Pasal dia kan sama dia kacau kita punya ni. Saraf. Dulu abang kata masa solat pun abang pergi masjid, abang duduk belakang je. Kamu pergi depan. Dulu nak solat. Belakang orang pun malu lah. Kaki tak cantik lah. Sekarang kaki cantik. Tapi bukan nak cakap pasal nak recommend YouFood kat siapa pun. Saya recommend pun bukan dapat komisen pun tak dapat pun. Tapi abang bukan jual YouFood tau. Saya beli. Tapi dia share dia punya Saya yang makan dah. Tengok kaki dia semua cantik. Kaki pun cantik lah. Hitam luka-luka semua Buka tak ada. Buka sudah tak ada. Semua sudah cantik. Buka sudah tak ada. Bang, apa yang abang nasihat pada orang yang Saya luar? nak nasihat dia pasal saya yang makan. Bukan saya pengedar YouFood ke, saya stokis ke, bukan dia. Saya makan saya rasa untuk kesihatan saya kan. Kalau siapa-siapa rasa ada kencing manis tinggi ke, kolesterol, try lah makan sekali. Saya pun first pun cuba makan sekali. Bukan terus beli sampai 5-6 botol. Dia makan okey baru kita beli. Sekarang dah belah botol ya. Dulu saya seorang makan, sekarang isteri pun makan, semua makan. Bagus. Isteri pun dah sarapan, dah tak makan ni lah, makan YouFood lah. Itu ya. Memang YouFood dia bagi kenyang. Kalau Saya kerja bukan kerja naik motor lah. Saya kerja dapat bukit, turun bukit. abang ni kerja sebagai ukur tanah. Ukur tanah. Bukan ukur tanah yang macam tempat ni. Dalam hutan, dalam hutan. Bukan kerja senang, kerja memang susah. Guna tenaga pun ya. Naik bukit, turun bukit. Rasa tak lapar, rasa dia tak lapar, tenaga tu tak ada. Sesiapa duduk dekat Pekan Darat Sungai Dua, mari jumpa, tanya sama abang. Dia akan beritahu lah. Orang kawasan sini. Sungai Dua sana. Ni Sungai Dua. Sungai Dua. Sungai Dua. Mari jumpa abang sini ni. Mari jumpa. Kalau sesiapa nak ukur tanah kan boleh panggil abang. Okey. Orang ada kencing manis, makan kita macam tengok. Sudah ada. Kolesterol pun ada, semua ada. Sekarang kolesterol, kencing manis semua sudah baik. Makan air food. Kaki sudah cantik. Badan pun boleh turun. Badan boleh. Sekarang tenaga okey ya. Tak letih, penat tak ada. Saya dekat betul-betul saya dekat. Dulu saya cari. Okey. Terima kasih, Pak. Terima kasih lah. Okey. Nanti apa-apa mau call saya. Saya beli lain lah. Saya tak boleh beli. Tak boleh satu tak cukup lah. Saya ramai sekarang. Anak-anak pun makan. Nanti bila sudah awak call saya Bang Mayu. Saya akan pergi sana je budak. Okey, Pak. Terima kasih lah.